Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam saluran Rafiq The Explanation. Korang pernah terfikir tak satu benda? Kenapa setiap pemanduan di dalam sebuah negara itu berbeza? Katakanlah contohnya negara kita Malaysia. Kita mengambil pemanduan di sebelah kiri. Namun bagi negara Amerika dan sebahagian besar negara Eropah, mereka menggunakan pemanduan di sebelah kanan. Apa rahsia di sebalik setiap adat pemanduan ini? Jawapan ini tertakluk kepada sejarah lama kita. Pada masa dahulu, ketika itu kerajaan Rom Itali, ketika itu di mana kavaleri mereka biasanya membawa pedang, membawa senjata ke arena perang. Oleh itu, untuk memudahkan pergerakan, mereka mencipta sistem. Mereka memandu di sebelah kiri supaya mereka boleh lihat lawan, melihat persekitaran sambil memegang tangan pedangnya di sebelah kanan. Dan itulah yang diteruskan oleh kerajaan penjajahan British di seluruh dunia. British menggunakan sistem ini kerana ianya sangat mudah, efisien dan sangat mudah untuk diaplikasikan di setiap negara jajahannya. Dan sistem ini telah digunakan oleh sebilangan besar negara-negara yang menggunakan sistem pemanduan sebelah kiri. Contohnya Malaysia, India, Australia, Indonesia dan sebagainya. Tapi jap, kenapa Jepun dengan Thailand gunakan tu sedangkan diorang bukan jajahan British? Sebenarnya ketika era pemodenan Meiji untuk pemodenan Jepun pada ketika itu, Jepun telah mengadaptasi jurutera, sistem rekaan bentuk dan teknologi sistem pengangkutan British masa itulah. Jadi sebab itulah Jepun mengadaptasi sistem pemanduan dari British. Begitu juga dengan Thailand di bawah pemodenan Chulalongkorn untuk mengelakkan daripada penjajahan. Thailand bersahabat dengan negara Eropah dan Barat. Kerana itulah ketika itu dia membawa sistem teknologi daripada Barat, terutamanya British, ketika membina landasan kereta api dan mengambil pemanduan dari sistem British. Okey, itu untuk pemanduan sisi kiri. Sekarang untuk sejarah pemanduan sisi kanan bermula daripada Perancis ketika era Napoleon Bonaparte memimpin Eropah. Jadi, berbeza dengan British, Perancis ala Napoleon ingin membawa tradisi yang berbeza. Ketika itu, dia ingin kebanyakan daripada kavaleri Perancis menggunakan sistem yang berbeza. Senjata di bahagian kiri dan bahagian kanan memandu kuda. Kerana itulah sistem Perancis berbeza, iaitu pemanduan di sebelah kanan. Tujuannya agar senjata yang dipegang di bahagian kiri berjaya untuk menundukkan musuh-musuhnya. Lalu diteruskan pula ke Amerika Syarikat. Ketika itu, para pedagang ataupun para penternak, khususnya para petani yang menjual hasil kebun-kebunnya menggunakan traktor kuda untuk membawa hasil-hasil tanaman mereka ke pasar-pasar, menggunakan sistem daripada Perancis supaya dapat lihat dengan mudah. Ketika itu, petani Amerika menggunakan sistem ini kerana senang lihat dan juga dapat membawanya dengan mudah. Okey, anda faham tentang sistem pemanduan ini? Terbaik. Namun, ada juga negara yang sangat pelik.
dalam pemanduan, iaitu Burma atau sekarang Myanmar. Berbeza dengan kebanyakan negara, Myanmar ini sangat unik kerana dia pernah menjadi jajahan British. Namun pada tahun 1970, dia mengubah sistem pemanduan British ke arah sistem pemanduan sebelah kanan. Alasannya, sentimen anti-kolonial dan juga suruhan daripada pemimpin ketika itu. Jadi kesimpulannya, sistem pemanduan yang kita kenal hari ini tidak menjamin apa-apa sahaja kemajuan. Yang menjadi kemajuan dalam sistem pengangkutan adalah bagaimana cara kita mematuhi aturan jalan raya yang sedia ada serta meningkatkan lagi kecekapan dan keselamatan dalam pemanduan kita di jalan raya maupun di sistem pengangkutan lainnya. Saya harap anda semua terhibur dengan video kali ini. Terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk cerita dan video yang lebih menarik pada masa hadapan. Jumpa lagi.